Ya, dah cantik tu. Dah lawa lah. Kan? Yang dia buat style macam ni lah. Besar, luas. Saya sempit ni. Pintu L dah cantik lah. Tak boleh cari. Ya. 12. Belum lagi. Belum lagi. Sini. Tu mana? Jalan-jalan 18 tak? Tengoklah nombor tu. Itu kan nombor. Belakang lagi. Depan merah tu. Yeah. Ada nak tepi? Ada hutan tengah. Paris. Del. Jom. Okey, kita lagi. Okey, sekarang airport Padang pun dah ada e-visa dah ada e-gate semua. Nanti next dia akan ketatkan lah kalau macam Medan juga kena apply e-visa. Sebab masa sekarang dia longgarkan lagi. Dah keluar. Dia tengok mana Pak Irwan kau. Yes. Yuhu. Hai, kat mana ni? Padang, Sumatera. Yeah. Jom, kita tunggu Pak Irwan jap. Macam baru setahun je tak jumpa Irwan. Okay. Are you ready? Wait. Haha. Kau siap? Okay. Alhamdulillah dah sampai Padang. Macam biasa Pak Irwan. Kali ni kita je. Okay. Minggu depan Minggu depan banyak. Okay. Yang ketiga. Hai. Ni rambut kau dah kenapa? Dia dah bitar dah. Dah sopek dah. Okay. Okay ni kan masih lagi tutup dah lembah Anai masih tutup. Kita kena pakai jalan tinjau laut je. So yang trip yang kemudian ni Mimi bawa ni Dapat perintahnya lagi. Jadi kita just info masih kita gunakan lah yang itinerary apa nama? Biasa je lah. Itinerary yang tersenja laut je lah jawab kan. Kalau kereta kecil pukul 5 petang buka dia. Tayang 4. Okay, kita berada di tinjau laut. Nampak ni. Ini kalau petang ni lepas pada pukul 3 memang macet. Jam macam lori naik dan turun. Tengok jalan dia kakak. Kita abang tunjuk video tu kan. Ni lah jalan dia. Mendaki tu. Mendaki 6 meter, 61, 62, 63, 64, 65 gitu. Itu nama dia tinjau laut sebab dia meninjau laut daripada atas ni. Tu tempat laut tu. Semua laut kat belakang tu. Bawah. Bawah tu Bandar Padang. 1
kisah yang Juga. mana kisah. Tapi saya tak kisah. Nanti kalau petang ni ini yang buat ramai. Oh, ni apa ni? Air? Minyak? Tak, minyak. Oh. Sekarang kan jemput minyak dulu. Betul. Ni air terjun. Tengok tu guys. Ni lembah Punai. Kita cuba sini menang. Kita berhenti sekejap dekat Solok Tolong. Ni ayam dan lopeh ni. Apa maksud dia kawan? Apa maksud ayam ni? Tugu ayam ni. Ha. Tak tahu juga. Tak masalah apa, tak payahlah. Nanti ayam tu hidup je, kejar je patuk kau nanti kan. Okey, jom kita teruskan perjalanan. Okey, kita berhenti makan tengah hari. Berpatung. Galur je. Apa? Ikan. Apa? Look. Wah, ini. Wah. Itu apa? Ni. Bukit. Bukit. Banjaran Banyak. Air tu dalam tak? Dalam. Dalam. Kau nak berenang ke? Wah, itu dalam mana? Ni. Wah. Tengok bawah. Oi, lajunya air. Abang. Tu air tasik dia pergi mana? Dia turun ke bawah. Oh. Wow. Ni ke Batu Sangkar airnya ni. Putih. Ini kalau rafting ni tak jumpa orang ni. Batu Sangkar payah Pagaruyung. Sekanan ni. Okey, kita berhenti sekejap dekat Lake Singkarak. Toilet Zut Time. Buka tiap hari. Saya kat sini . Tapian Danau Singkarak. Hai. Are you okay? Nak mandi ke? Tak ada, nanti saya baling awak dalam air. Nampak? Saya tinggal sekejap je. Jom, sini ambil gambar jom. Hai. Babai lari tu, babai turun tu. Okey, jauh lagi perjalanan. Nanti sekejap. Hai Del. Nak pergi belakang nanti. Hai. Kantuk ke? Sabar tu. Kau Tak naik. Tengok. kau pun orang homestay je lah. Entah. Ini kalau grup kecil-kecil boleh lah. Kalau bawa grup tak boleh. Sempat tak ada. Oish, sempitnya. Aini takut jatuh di atas. Bas pun tak boleh masuk tau. Tak boleh. Kalau yes boleh.
van lah yang tayar 4 ni. Dia takut lah bang. Tu dia. Sini. Wow, waterfall. Wow, sini cepat. Wow. Ada. Belum berenang. Siap-siap Ni ada Abdi. dalam ni dulu. Dekat homestay Abdi malam ni insya-Allah tidur sini dan belakang air terjun Lembah Harau. Bukan ni Lembah Harau, Lembah Harau tempat lain. Lain sikit. Sikit je air tu. Buka lapai besar sikit. Hai. Macam 8 jam. Woohoo. Okay, hari ni kita stay dekat homestay Abdi Lembah Harau depan ada orang agak sunyi lah hari ni. Tu homestay kita orang. Budak-budak ni yang pilih. Depan ada pool. Ni ada orang pilih nak sini. Bawah tu katil. Toilet. Dan ni atas. Satu katil lagi. Okey. Wah. Luar. Okey. Tapi nak bawa grup ramai-ramai susah sikit lah sini. Tempat sempit nak masuk. Okay, jom kita mandi kolam sampai pukul 5.20. Sekejap sampai pukul 6 ni kolam ni Abang apa tak pakai baju biasa pakai. Malah itu kalau kat Malaysia, kat sini tak apa, tak apa. Sebab malah nak keringkan baju. Yes. Yeah. Ya, air pada ni lah ni, terjun ni. Hai. Sejuk ke? Tayar lah tu, tayar lori. Belakang. Oh, okey, kita mandi air terjun ni Tengok Aidil, kau main lagi pakcik tu. Baik bersih tu saja. Masuk Ainur. Aina. Kita basahkan. Aduh, subhanallah. Kita safe ni. Barau. Berapa kali datang sini memang ngidam nak duduk sini Aceh. Ngidam lah kononnya. Suasana malam. Besar sikit yang. Pasal 2 bilik 3 bilik atas kan. Jom. Jom pergi makan. Aina Aidil. Pak Iwan dah tunggu tu. Pak Iwan dah tunggu tu. Jom Pak Iwan dah tunggu tu. Makan. Nak masuk dalam. Bukan kaleng-kaleng je dah kena. Budak-budak tu mancing tu. Saya bantu. Apa pun ada. Dia tahu apa yang tak ada. Nyamuk sekut tak nyamuk. Dia pun. Dia pun ada nyamuk tak? Okay. Ada nyamuk tak? Tak ada lah. Kita makan malam kat Lalado. Ini kita orang ni package Iwan bawa makan malam mana-mana saja yang ada. Jom sayang. Jangan main batu. Jom masuk sini. Ni dekat area Lembah Harau Assalamualaikum.
Oh, cantiknya. Oh, lawa. Ada ikan dia, ada fish deal. Ha. Ha, jom. Nampak ni, kita bagi satu tong. Kau tak ada lah satu tong ni minum. Aina kau minum air, Pak. Aina. Hai Nobita. Hai. Okey. Kita berada di area Baharau. Oh, seorang yang makan. Assalamualaikum, morning. Okey. Salam pagi dari Baharau. Ya sayang. Ikan lari. Mana ikan? Ada ikan ni. Ada. Apa nampak tu? Ikan di laut, ikan di tasik, ikan di mana ni, longkang. Ikan di kali. Okay, video dia. Check out. Ini kita video dekat-dekat ni. Dan malam ni insya-Allah kita tengok dekat Alahan Panjang. Del, are you okay? Kopi. Dah, bukan kopi ni teh. Ni kita sarapan kat sana. Dia sedia sarapan simple lah. Tapi cakap tu serang, kalau nak yang suka alam, okey lah boleh sini. Sebab mandi tadi sejuk tak Dil? Sejuk. Dia mandi air sejuk. Malam biasalah kalau hutan ni serangga. Kita siap beli yang apa nama? Yang apa nak apa? Elektrik tu kan. Lepas tu kipas tak ada, request bagi kipas. Apa tu? Dia yang rimba. Ni bunyi krik. Bila kita tanya soalan senyap. Rimba besar ni. Tu dia. Hari ni check out ke Alam Panjang, tapi sebelum tu ada berhenti 2-3 tempat lah. Kita malam ke sampai kot. Hai. Oi. Jom turun sarapan jom. Okay. Sarapan dulu. And bye-bye Baharau. Hati-hati turun. Hai. Di harapan ke kat situ. Kafe tu. Banyak rumah ni. Boleh duduk sini, tapi masalah kalau nak masuk memang jauh jalan dia. Tak boleh gunakan bas lah. Paling-paling kuat pun van je lah. Kan? Tahu kat rumah banyak nenek. Betul dalam dia tak macam fasiliti hotel lah. Sabun kena bawa. Heater tak ada. Yang lain-lain tu faham lah kalau suasana kampung ni. Kan? Kalau nak 5 star memang tak ada pek nak bagi ni lah. Ni orang yang suka alam, orang yang suka view macam ni lah, boleh sesuai. Betul tak Teha? Dia jauh pula dia. Sini kafe dia. Sup. Ni Tapi menu pagi biasa-biasalah, dia bagi mi goreng, nasi goreng, mi rebus. Ya, tu kopi teh. Dia start macam tu lah. Ni ada bilik berdua. Contohnya semua homestay, bilik berempat, bilik berenam. Kalau family datang sendiri nak private trip, boleh on je. Ya. Tapi air ni tak jamin Jadi kalau musim panas kemarau, Baharau pun tak ada air terjun tu pun sini pun lagilah kering je. Keluar angin je.
Sampai Lembah Harau, tapi kita pergi air terjun Lembah Harau dulu Yang air terjun ni dia bukan selalu ada. Kalau musim kemarau, nak masuk musim kemarau lah ni kan. Kering aja, tinggal sisa-sisa aje. Kalau musim hujan baru besar dia. Kalau musim hujan sampai ke sini, masuk terus dalam kolam tu. Kan? Masuk terus dalam kolam kan. Pasal ada kolam bawah tu tak ada. Tak adalah. Okey, bye-bye. Homestay Abdi. Siapa yang berminat nak datang sini buat private trip pun boleh, tak ada hal. Kita boleh adjust. Boleh Pak Wan Pak Wan boleh bawa kan, no problem. Masuk ni. Kecil. Jadi dia memang kering ke? Pada rumah. Ni kalau pakai bas, Jembatan Setino Bayar. itu batas dia. Korang daripada hujung tu tarik beg besar lama. Kalau bas ya. Wah, nanti curang. Hasil pakai ni motor atau becak. Boleh tapi dia akan makut lah pakai motor becak kan. Jangan beli lah nanti tapi itulah. Tak tahu sekarang dah buka baru dah apa ni update. Tu dia nampak tak air terjun Lembah Harau. Ujung sana. Sikit je. Memang mesti panas. Ada Harau Sky Water Park. Bila ada Kita berada di air terjun Lembah Harau. Ni pun air dah kering ni. Mungkin lagi bulan depan dah tak ada air kat pasal musim panas. Aina, last awak datang masa tu umur setahun. Sekarang Awak dah hampir 9 tahun. Dah 9 tahun dah? Ya ke? belum lagi birthday je lah. Awak pula Dah 11 tahun. macam tak percaya. Kenapa awak pendek? Tak apa, masih tak? Tak apa. Boleh banci kat luar? Kat luar? masih bisa orang lalu. Wahana Burmi. Kita boleh duduk kan? Tapi tandas kat luar ke? Itulah, ada aircon ke? Ini ada aircon. Ah. Kalau aircon besar kan. Ini dia. Ponco-ponco tu. Malam-malam nak baca hantu gantung, hantu bungkus lah. Banyak bro. Burung. Siamang. Burung. Ini apa? Siamang tu apa? Siamang. Ini apa? Batu-batu ni semua berasal daripada laut dulu. Ni semua lebaran dulu laut Tapi lama lah, 300 ke 400 juta tahun dulu. Masih zaman Nabi Nuh. 300 juta tahun manusia belum ada lagi. Memang laut ni sebab pasal dia punya pembentukan batu dia sama dengan dekat Halong Bay Kalau tak percaya tanya ChatGPT. Benda okey. Dia naik ada salah satu point tertinggi dekat Lembah Harau ni. Menampak tu bawah tu kapal. Tu kapal Eropah bawah tu. Kan? Itu sekolah ni. Ya, ada masjid tu putih tu. Ya, sekolah. Kapal Eropah? Kapal Eropah mana? Okey. Itu Homestay Abdi. Kan? Tu air terjun tadi tu. Dia zoom sikit. Tu dia. View.
kelapa muda Dia pun nama dia Bika Bakar Haram. Satu RM1,000. Tanam banyak-banyak ni macam. Bagi 10 lah. 10. Cik kasut lah. Dia masak sini Ya. Dia bakar sini. Kelapa ni main. Kita sampai dekat Bukit Tinggi. Lalang lalu, kita lalu kat sini sekejap. Just ambil gambar kat rumah gadang je lah. Rumah gadang lah. Dekat jam gadang. Okay. Lepas tu kita akan terus pergi ke Pariaman kan? PDI. Pada Panjang kan? Ya. Pada Panjang dan akan pergi ke Alahan Panjang. Malam Panjang-panjang. Taksinya panjang. Sepanjang. Jadi mana mungkin malam tu baru kita sampai ke Alahan Panjang. Sebelah kiri zoo. Pergi zoo. Ada zoo lah. Bye. Tu apa? Kita apa? Zoo. Jam gadang. Kadang-kadang Oh. ambil gambar dengan tu. Jom. Adik kakak tayar. Wow. Yeah. Cantik lah. Jom sampai. Selamat jalan Kota Bukit Tinggi. Okey, kita keluar Bukit Tinggi lah. Lalu je. Okey. Trip ni kita bukan buat trip ni family trip. Saya just survey tempat yang mana saya nak pergi by group. Tak boleh, jadi kita pergi lebih kecilnya lah. Mana tahu nak boleh membelanggarkan pilihan. Kalau nak buat private trip pun boleh. Kerja-kerja. Makan di kedai Papa Pipi Zola. Papa Pipi Pauf Aiman. Makan tengah hari kat sini. Nak menu apa? Hai. Tengok menu apa nak. Mantap. Berdulang-dulang kau. Ada ikan. Ikan goreng yang tak ada tu. Okay, kita sampai kat PDKM, Pusat Dekoperasi Informasi dan Maklumat Minangkabau. Okay, biasanya kita pakai baju adat kat sini lah. Tapi disebabkan tadi kemarin lalu ke lembah ke Remahan dah tutup, so kita tak boleh lalu sini lah. Saya lalu sini pun saya potong pergi ke Palahan Panjang. Ini dia Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau, Muzium Bustanil Arifin. Okay. Ada orang tu nak pakai baju Minang. Habislah pakai ni. Yeah. Hai. Turunkan tangannya saya. Hai. Saya buat. The making of Ainu Aina. Tak ada. Jadi pandai pakai apa? Kimono kan. Ini dia nak pakai. Dan saya juga. Sama. Aina. Hai. Dah baca wak apa ni ada. Hai Aina, hai Ainur. Aina pakai kasut. Aidil tak pakai pun. Sini sayang. Dia tak nak pakai tengah mamuk tu. Apalah, bapak dia pakai. Yes. Lewan ambil gambar. Dah 10 tahun pun pakai. Aduh, selalu tak bawa orang kan. Dah ambil pasangan dia. Tegak tu. Alamak, Aidil tak nak bekerja sama lah. Kan? Kita je lah pakai. Minang motor. Siang. Jom. Lalu pakai, kita pakai ni. Hai. Nak kapal boleh? Menyapu kau menyapu tadi. Nak ebo. Okay, dah settle. Keraja menyapu kau. Nanti tengok video seterusnya dalam TikTok. Kira tangan lah.
lalu balik Danau Sengkara. Baliknya kan jalan ni tutup sementara. Tanah runtuh. Oh, ada itunya. Melobang macam tadi lah kat balik pulau kan. Ladang teh kat atas semua ni. Ni teh kerajaannya ke apa? Ada kerajaan, ada swasta. Macam Cameron Island. Dah macam kat Pakistan lah. Kita sampai dekat Alahan Panjang tapi belum sampai hotel lagi. Agak jauh lagi. Cuma masih ada anak tak kuncing. Hai. Sejuk ke? Ah, tak sejuk je. Abang ada gigil ni. Jom kita stop makan malam kat sini lah mana-mana kedai kita terjah. InsyaAllah semua halal. Mau makan soto dan sup. So kita ambil soto sup lah. Ayam semua dah kejung-kejung. Sini Hang, Dil. Sini. Cepat tengok cantik, Dil. Hey. Hai. Silakan. Sejuk tak? Sejuk dah. Hai. Rasa nak berpulau. Jom. Kita tengok luar je. Kepada. Oh, tu dia. Kat sini. Danau dia. Jangan lompat, jangan lompat. Abang masuk kat sini. Check in dekat Hotel Kayu Putih dekat Alahan Panjang luar. Oh, okey, situ atas tak nampak danau. Pasal ni memang penuh. Kalau danau sana. Kan. Sejuk ke? Mau lihat. Sudah rehat. Ni. Dapat dah lalat kat luar tu. Duduk sini, kita pun last minute planning, beli murah, okey lah. Yes. Lepak-lepak. View dia. Boleh minum kopi. Take order, panas. Okey lah. Dapat rokok je. Okey, dah lagi mandi. Jom. Faris ni Faris. Hai. Jom, ada wifi tu. Okey, kita tadi menginap kat Hotel Kayu Putih Hotel Kayu Putih. Ini semua pun last minute, semua kita planning ni. Tadi memang full lah. Ada juga halaman Malaysia kat sini, Alahan Panjang. Ini dia Alahan Panjang. Kat sini ada dua tasik berkembang. Tu dia view dia. Oh, dah berangkat dah. Sini tinggi 1,000
Altitude dia 1451 meter. Hi Dale. You okay? Okay, jom next trip. InsyaAllah lepas raya kot saya akan open untuk trip Alan Panjang Bukit Tinggi. So kita akan buat macam bajet 4 hari 3 malam juga. Kalau buat 5 hari 4 malam nanti kos tinggi kan. The Sofia. Kita duduk jauh-jauh tempat ni. Okey ke kan? Subway. Hai. Kita pergi mana? Kita masuk sana. Kita pergi mana? Ni tanah ni. Tanah ni. Tanah ni. Kita boleh. Tak tahu boleh. Tak boleh. Tak usah-usah. Dan tu tatap. Kat sini ada tempat marana macam dekat Surabaya tu. Apa nama? Wisata Flora tu. Nama dia Cabai Hill. Cambai. Cabai cili kan? Cambai. Cabai ke cabai? Cambai. Nanti kita tengok lah. Pulau Pimpiang, danau hati datang atas. Dah. Tu danau di atas. Alan Panjang. Kakak. Burung kakak mana? Burung mana? Kakak. Kakak. Wah. Masjid Umi. Pipik Melado dah juga. Oh. Melado. Dia tengok ke? Betul lah. Ini dia. Danau di atas. Dari dua danau ni. Satu danau di atas, satu danau di bawah. Alahan Panjang. Cuk kita. Dia panas sikit ni. Ada ronda-ronda dekat Mitra ni. Mitra Resort. Hotel Syah je lah. Ni Subi. Hari ni tak tahu tidur mana. Kita tak ada booking mana-mana. Kalau tak ada juga kita terus balik Padang. Kalau ada tidur kat sini. Kat sini dia nampak tidur tasik ni. Wah, tu tasik bawah. Tu tasik atas. Bawah ni tasik atas. Bawah. Tapi tu tasik selatan. Betul ada Sofi sini. Dia Terlepas. Ada aja aku punya. wah, ni banyak rumah ni. Itulah nak bawa grup besar sikit lah. Grup kecil boleh kot. Kan? 14 orang lah. 14 orang boleh lah. Wah. 12 grup, satu dengan kos. Ni pool dia. Pool dia. Boleh naik atas ke? So naik atas. Oh, tu boleh nampak tasik Hush. Subhanallah. Bye-bye kakak. Oh. Alahan Panjang. Psst. Di Alan Panjang. Okay, sekarang ni dekat bawah tu tu nama dia danau di atas. Danau di atas. Kita nampak tiga-tiga tasik sini Alright. Lepas tu dekat bawah ni pula danau di bawah. Dan satu lagi yang dekat view dekat Gunung Talang. Yang ni pula tasik kat tu. Yang tu danau Talang kat sini. Ya, danau Talang. Boleh nampak tu. Alahan Panjang Panjang tinggi ni 1,000 sekarang 1,600 lah. Tinggi juga tu. 1,600 meter pada paras laut. Okay, next trip mungkin lepas raya kot kita on pergi sini. Kita ubah sikit itinerary Bukit Tinggi kita Right, yang nak pergi boleh pergi sekali lagi. Repeat
Wah, ni ada clamp dia, clamping dia. Wah. Hati-hati jalan. Ini standar. Oh, ni sendiri rumah. Oh, toilet dalam. Dalam ada siklus udara juga ada. Oh, Jadi okey. nggak ngepak baunya di dalam. Dah buka habis kan. Boleh di. Ya. Ni buka habis ni, nampak semua. Siap. Kan sini. Sini kurang sikit lah pilihan dia. Namanya Tira. Ampera amanah penderitaan rakyat. Oh. Nampak gua. Oh, rainbow slide. Oh, dah buka lah, tutup. Jabal Hill. Nanti kat rumah Popel lah, boleh main banyak kali. Ni, budak-budak boleh? Ha? Tunggu sini yang Jabal Hill. Macam kena serang zombie. Tak ada orang. Orang sekolah kan. Tapi dia punya pembelian tiket dia tak efisien lah. Daripada atas ke bawah naik atas. Apa benda lah. Pening pula. So ini kalau buat grup tak payahlah. Tak datang lah. Tergugurkan daripada senarai. Ni ha. Okey, nanti call flight terus sampai ke danau boleh je mana-mana tak apa. Nah. Yeay! Okey. Jom. Alah. Inilah takut. Dia semangat tak sampai lagi. Yelah takut lah. Ingat dah. Okay, kat atas ni ada makan padang. Tak risaulah makanan, tapi harga tak tahu lagi. Ni menu dia ada. Okey tak? Masuk. Hai. So. Luas. Ada kopi ni. Nak ada air tak? Kita tengok view sana. Hati-hati, hati kaca. Salah pegang. Ini dia lahan panjang. Mungkin hari ni pasal tak ada orang lah. Sunyi je. Hari biasa kan.
Wow. Bro foto. Kakak, ni ular. Tu. Bawah tu. Ini tak takut dia. Itulah masalah Hero. Ada takut ke? Okay, ni kelok 19. Sudah 9 dah tumbuh. Ni kelok 9 cambai. Halo. Oh. Serang Lah. Dekat. Hai. Itu pada aku. Tapi tidak. Tapi. Alamak, nanti dah tolong. Pergi kat sana. Nanti nak mana? Oi, seksa betul jalannya Anjalai Cabin. Cukup. Yeah, man. Kita je survey ni. Jom. Apa ni? Wah, tasik. Yeay. Kat mana kau? Belum sampai? Dah barai. Betul-betul ujung alam ni. Mana kabin dia? Kat bawah. Ha? Memang banyak bilik cantik-cantik, tapi masalahnya semua jalannya, ya Allah, subhanallah. Kan? Ha? Jalan teruk kan? Ni bah. Ha. Ni. Ada tempat main bola. Ha. Let's go bola. Bola apa? Kabin-kabin kat bawah ni semua, bawah ni danau. Ha, ni cantik ni, bilik rumah sebiji pada. Nah, bakar-bakar sini ada. Hati-hati tengok adik tu kakak. Lawa. Kan. Ya, jalan depan ni ha. Tapi memang tak sesuai untuk bawa grup yang berpindah rendah lah. Oh. Ini memang sempoi. Buka macam ni aja. Kan. Okey kat tu. Okey, kita sampai kejap dekat ladang teh. Mana ni? Cameron Highland? Ke Sidamanik? Ha? 245 tu dah sangat. Hai. Darum tu nak tu. Mana Aidil? Tak nampak pun. Jom. Mana Aina? Lufia. Aduh, selanggar. Bertahan. Okay, kita dah servis sikit dekat Alahan Panjang ni. Adalah 2-3 tempat lawatan yang boleh kita datang. Hotel pun sebenarnya kena booking awal lah, tak cepat penuh. Macam kita orang pun dapat baik-baik hotel, tapi masalahnya semua penuh hari ni. So kita buat keputusan untuk turun balik ke Padang. Lepas besok balik kan? Besok balik Tambah 1 hari tak boleh? Anak sekolah. Ha? Okay, ni ladang teh dekat Alam Panjang. Mana Aina? Mana Aidil? Manalah Ainur? Lihat, 3, 2, 1. Mana Aina? Mana Miau, 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 au, 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 au. Lantai Iskandar. Tu dia. Buat tanah untuk. Pokok ni kenapa tak ada potong ni?
pukul 3 memang jam. Sebab biarkan lori naik atas, dia sangkut kat selekor, tak boleh naik, reverse balik lah. Kan? Biarkan lori minyak lori sawit. Sawit macam-macam lah. Sawit kat simen, bawa simen. Bawa simen lagi. Ya. Ada macam lori kat sini. Cabus. Baru rasa lega sikitnya. Tengok banyak lori. Inilah yang korang akan menikmatinya. Selamat malam Pak Joko. Assalamualaikum. Kayu ni ada. Uish. Assalamualaikum Pak Joko. Abang. Halo. Cameron Jam. Alamak. Halah. Ini tengok Cameron Jam lagi cantik. Biasanya dekat selekor tu, selekor tajam, ada tikungan tajam tu biasanya ada lori yang tak lepas naik lah. Jadi dia kena reverse, pusing balik, naik pasal selekor dia terlalu tajam. Tengok dekat TikTok si tinjau laut. Ni aku nak viral tu. Kalau kat TikTok dah tengok apa tajam tu. Tak ada line nak tengok ni. Kau pasal daripada kamera? Itu semua tu. Oh tu. Oh dia live macam tu. Berapa banyak tu? Dah 5 dah tu. Konten nampak. Konten kreator. Tajam. Hoi, itulah penyebabnya. Jam. Kita macet. Woi gila tu lori ni. Bella. Okey, alhamdulillah sampai ke Bandar Padang sekarang disambung dengan hujan rintik-rintik, air bergelora. Sebab dia tahu kita ada tempat peju kan, jadi siram kita. Dah lepas lah selekor maut tu. Okey, untuk grup minggu depan lah, lagi 10 hari lah kan. Okey, bersediakah anda untuk melayani selekor pula, selekor itu. Jadi siaplah kantor-kantor kundi kencing anda. Okey, sampai Padang. Tu hotel kita orang. Apa nama hotel tak tahu lah. Jom. Pergi makan dulu, lepas tu check in. Besok mau pulang. Nanti siapa nak pergi trip Halang Panjang, Bukit Tinggi, nanti kita beritahu. Dalam lah VIP je lah sekarang. Bebek tepi sawah. Tapi mana sawah dia? Hai Del. Malam ni kita cari dekat Penggeran Hotel. Aja ambil hotel dia. Mana dia kita? Wah, yang depan jalan yang kedai buah. Apa nama tu? Amanda apa tu? Minangkabau. Bos. Awak nak makan apa bos? Cari apa kau ni? Pergi kakak pergi kau. Banyak makanan tu. Okay, ni kita dekat hotel Panggeran. Last day. Keluar lambat sikit. Sebab kita pun tak ada luatan sangat pun. Di Pantai Manis saja. Pantai mahal sikit lah. Harga dia RM1,100,000 sekali dengan harapan 4 orang. Okey lah. Hai bos. Dalam lah kak. Wow. Hotel Panggeran. Tahu apa yang belakang ni laut. Nanti mandi tempat lain lah. Basah-basah baju nak balik susah.
Tengok bawah laut. Ha. Woo. Oh. Ada laut. Tu dia Masjid Sumatera Barat. Balik. Ha. Minggu depan budak sekolah. Okey. Mau pulang. Sebelum tu bawa kita pergi pantai Amani sekejap. Nak hantar, nak tengok budak belakang ni, tengok si Tanggang. Sekarang sumpah jadi batu. Laut. Tu laut. Kita kira 2 orang. Budak ada kira. Lawa topi. Beli kat mana? Ha? Safari Jom. Ha. Kamu asal mana? Semua kayu-kayu daripada tu kan? Ni cepat. Nampak tu balik kundan dengan sujud minta ampun. Dia tengok maling kundang. Naik. Nampak tu. Dia tengah sujud. Asal pijak dia? Alhamdulillah. Ni ke kapal? Ujung kapal. Pak. Siapa yang tergigit tak dengar cakap mak? Jadi yang tu. Siapa? Siapa yang selalu pukul-pukul Umi? Ini dah nampak muka abang. Kalau pukul-pukul abang jadi tu. Ni bak ni, tong. Kata abang. Ini beca. Sakit pinggang kau. Hai Dil. Hai. Apa tu? Wow, mana? Ada kapal. Jom ambil gambar kapal jom.
Selamat. Okay. Jom. Tahu lah awak puteri salju. Oh, jatuh orang. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Sebab apa? Dia apa? Last minute shopping pergi airport. Woi. Boleh ke 10 kilo ni? Ha? Banyak kan? Okey dah. Jom bayar. Cepat lagi. Dah jom bayar. Ciao. Dan kau. Banyak ya, Bang. Ha. Aina beli air. Cepat jangan nanti tak cukup. Budiman. Balik. Awak gimana pula? Work Vietnam. Okey, ikut. Okey tak? Masuk dalam lagi siapa? Okey. Masuk. Saya tak nak masuk luggage. Ha. Nanti saya. Masuk dalam perut apa? Tak nak. Ha? Okey, apa itu dia? Minangkabau. Alhamdulillah. Alas kucing. Cerah. Masih Pak Irwan menemani kami. Minggu depan jumpa Mimi lah Okay. Sudah berada di airport. Hai. Tubik kan? Tubik tu kopi. Tapi tak ada makan dah minum tadi. Memang L mana? Sini. Nobita ni kan. Bakso apa kan? Ini boleh tak? Okay, balik. Hai. Kabus banyak. Lepas tu 22 belakang. Dia dah. Hai Dil. Jom. Okay, Alhamdulillah. Hai. Sampai Paris. Tak nak balik. Banyaklah kau. Tak nak balik. Jom, kita cek pasport. Abang dah lama tak pergi sana. Biasa abang pakai ni aja. Ni. Ni korang dia abang kena masuk sana tau. Dah lama tak masuk sana lah. Yang ni pakai my border pass, abang pakai QR je. Yang ni pakai pasport. Ada baby, ada budak kan. Jom.